Setia sepuluh. Jangan sekali-kali menaruh dengki dan dendam atas sama sepekerjaan, sebab kurang darjatnya dan perolehannya, kerana lebih dan kurang itu semata-mata punya Allah Ta'ala atas hambanya dengan pemilihannya yang azali dan hikmatnya yang mengetahui akan haqiqatul umur. Demikian lagi, raja itu melebihkan dan mengurangkan setengah atas setengahnya dengan ijtihadnya, maka tiada harus kita ikut atas yang demikian. Syahadan pekerjaan ini amrul qalbi dan penyakit hati. Barangkali tiada kuasa mereka itu memeliharakan dan menahan atas pekerjaan itu, kerana oleh tiap-tiap yang nikmat dan lebih itu tiada suci daripada hasad. Jika demikian, hendaklah ia menahan bersungguh-sungguh daripada menzahirkan hasadnya serta dengan istighfar kepada Allah Ta'ala serta minta isti'azah kepada Allah Ta'ala min syarrin hasidin idha hasad, insya-Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dengan kurnianya dan kelebihannya, dan hendaklah ia membaca segala kitab-kitab yang menyebutkan perkara hasad wal maksud serta diamalkan bersungguh-sungguh hati adanya intihar. Setia 11. Jangan sekali-kali mentahqiqkan suatu pekerjaan, baik atau jahat, atau salah, atau benarnya, atau kebajikan, atau kebinasaan, kemudian daripada zahir atas segala ikhwannya yang di dalam sepekerjaan itu adanya intihar. Setia 12. Apabila disuruh raja atau yang sama satu pekerjaan itu daripada khabar kerajaan atau lainnya, jangan sekali-kali bohong dan jangan ditambah dan dikurangkan, seperti hendak mengambil wazifah, bahagian kebesaran diri sendiri dengan sebab sukakan kemegahan diri sendiri dan dengan qasad. Menzahirkan bijaksana dan tinggi hikmatnya, apalagi berbuat bohong hendak menghinakan taulannya dan membodohkan raja dan membodohkan taulannya yang sama sepekerjaan dengan dia, maka iaitu haram lagi tertolak daripada pintu amanah. Allah, Allah, Allah. Segala ikhwan jauhkan sekali-kali daripada bohong ini, kerana apabila Allah Ta'ala memberi kepada suatu hambanya bohong, kehinaan atas hambanya dan memberi gugur pandang dan titik saudaranya, yakni hinalah kepada manusia. Kerana tiap-tiap bohong itu kedapatan juga sudah berlaku adat Allah Ta'ala atas yang demikian itu adanya intihar. Syahdan, apabila tetaplah dan beraturlah segala setia-setia yang tersebut itu serta dipersembahkan kepada raja setianya itu dengan redanya serta dengan keterangannya, maka haruslah raja itu membalas pula dengan dikurniakan atasnya. Adapun janjinya itu demikian bunyinya, bahawa kami Raja Anu memberi perjanjian kepada Menteri Anu atau si Anu atau lainnya, apa-apa namanya, bahawa dengan dikurniakan 4 perkara intihar. Pertama, bahawa kami tiada memperbuat pekerjaan zalim di atas kamu, sama ada pada nyawa kamu atau badan kamu atau harta 40 kamu, insya-Allah Ta'ala intihar. Kedua, bersungguh-sungguh kami memeliharakan nama kamu dan memeliharakan maruah kamu dan memeliharakan kemaluan kamu, sama ada pada diri kamu atau pada ahli-ahli kamu, intihar. Ketiga, seboleh-bolehnya bahawa kami menyampaikan hajat kamu yang diharuskan di dalamnya pada syariat dan pada adat, yang boleh sekuasa kami menyampaikannya pada pekerjaan yang layak dan yang patut kepada kamu, intihar. Keempat, kami bebaskan kamu berjumpa kami dan berdatang sembah kepada kami. Jika ada perbuatan kami yang tiada berbetulan dengan syariat dan adat, atau barang yang tiada sedap kepada hati kamu, tingkah laku kami atau ahli-ahli kami, maka iaitu bebaslah kamu berjumpa kami dan berdatang sembah kepada kami, kepada tempat yang patut dan pada masa yang patut dengan hal kelakuan yang patut, intihar. Bab yang ketiga, barang yang tiada dapat tiada daripada raja-raja dan orang besar-besar memeliharakan dia, iaitu 3 perkara. Pertama, memeliharakan roh, yakni nyawa. Kedua, memeliharakan badan dan jasad. Ketiga, memeliharakan nama. Syahdan, maka didahulukan di sini pada memeliharakan roh, yakni nyawa. Fasal 1. Pada menyatakan memeliharakan roh, yakni nyawa dan hati, bermula makna roh dan makna qalbu,
dan makna nafsu dan makna akal itu, iaitu berpanjanganlah bicaranya di dalam kitab yang panjang-panjang seperti di dalam Ihya Ulumuddin dan lainnya. Maka tiadalah boleh patut ditanggungkan pada kitab mukhtasar ini sehingga kunyatakan atas makna roh yang ghalib atas pengetahuan orang yang awam adalah manusia, iaitu tubuh badan berhimpun kepadanya beberapa anggota seperti mata dan telinga dan lidah dan hidung dan tangan kaki dan perut dan zakar. Maka iaitu menerima penyakit yang zahir yang dapat diubatkan oleh tabib dengan beberapa ubat yang zahir yang berlainan khasiatnya dan faedahnya. Adapun roh dan hati itu memerintahkan segala anggota yang zahir itu, hal keadaannya jisim latif, yakni jisim yang halus yang tiada didapat oleh panca indera yang zahir, dan menerima ia akan penyakit yang batin dan tiada didapat diubatkan dengan ubat yang zahir, dan seperti dipegang dan dijabat, akan tetapi menerima pula ia ubat yang latif, yang halus-halus akan lagi datang sebutnya. Intaha. Bermula pihak memeliharakan roh dan memeliharakan hati dan nafsu itu fardu, kerana jika sakit segala yang tersebut itu membawa kepada membinasakan kepada anggota yang zahir jua. Bermula adalah penyakit yang datang kepada raja itu, iaitu anwa' bala, yakni kedatangan beberapa bagai bala dan susah. Pertama, pada rezeki, yakni sebab kepicikan rezeki, yakni kehidupan sebab bapa. Kedua, sebab kedatangan penyakit kepada badan dan kepada tubuh. Ketiga, sebab bercerai dengan kekasih sayang sama ada kepada manusia seperti kematian anak, isteri atau sanak saudara, kaum kerabat dan sahabat handai, atau sebab bercerai dengan kekasih sayang daripada pangkat dan kebesaran dan kemuliaan, atau kasih sayang daripada harta benda, emas, perak, seperti tanggal segala yang tersebut itu daripada genggamannya, yakni terlepas daripadanya dengan kehilangan atau kerugian. Keempat, dengan sebab kedatangan susah daripada pihak yang ditakutkan hilang nyawa atau mudarat kepada badan, iaitu kesusahan pada pihak seteru seperti di dalam permusuhan dan pergaduhan atau lainnya yang segala pekerjaan yang ditakuti. Kelima, sebab kedatangan dihinakan manusia seperti diumpat orang dan dicela orang dan dinista orang atau barang sebagainya, segala pekerjaan yang jatuh dirinya yang jadi menyusahkan dia. Maka inilah segala yang tersebut itu yang mendatangkan penyakit roh. Hendaklah bersungguh-sungguh mengubatkan dan memeliharakan dia. Kerana penyakit ini binasa kepada badan, maka wajiblah memeliharakan dia dan mengubatkan dia. Bermula memeliharakan dia dan mengubatkan dia a'la al-jumlah. Tiada yang terlebih besar dan terlebih segera pada membaiki dia melainkan mendengarkan Al-Quran Al-Azim dan hadis Sayyid Al-Mursalin dan perkataan dan nasihat dan ajaran sahabat dan awliya dan ulama dan hukama al-mutaqaddimin wa al-mutaakhirin, seperti memikirkan maknanya dan mafhumnya segala perkataan mereka itu, dan pada menyuruh sabar dan reda dan tawakal apabila kedatangan segala anwa' al-bala yang telah tersebut itu kepada kita, kerana di dalam dunia ini tiada hampa daripada anwa' al-bala yang tersebut itu. Maka hendaklah jangan kita ikutkan susahnya, kerana tiada berguna susah dan tiada tertolak perintah Allah Ta'ala dengan sebab susah kita itu, dan tiada boleh menegahkan takdirnya. Akan tetapi jika dilawan susah kita itu dengan sabar dan reda dan tawakal, mudah-mudahan bertemu kita dengan barang yang dijanjikan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Azim, iaitu Allah Ta'ala kasihkan orang yang sabar dan meluaskan orang yang tawakal di dalam dunia dan di dalam akhirat, dan memberi pahala pula orang yang sabar di dalam bala dengan beberapa kelebihan di dalam dunia dan akhirat, seperti hikayat segala anbiya yang tersebut di dalam Al-Quran. Seperti Nabi Ya'qub diberi bala bercerai dengan anaknya Yusuf AS, kemudian betapa akhirnya iaitu dipertemukan Allah Ta'ala dengan bapa dan
dengan segala saudaranya di dalam negeri Mesir. Padahal dengan kemuliaan dan kesabarannya menjadi raja di dalam negeri Mesir dengan berkat sabarnya akan bala intaha. Dan seperti Nabi Allah Ayub alaihi salam diberi bala dengan penyakit dan kematian segala ahlinya. Kemudian betapa pada akhirnya iaitu disihatkan badannya terlebih baik daripada dahulunya, dan dikembalikan segala anak-anaknya dan segala hartanya terlebih banyak daripada yang binasa itu dengan berkat sabar intaha. Dan Nabi Allah Musa alaihi salam diberi bala dengan bermusuh dengan Raja Fir'aun dengan beberapa masa. Kemudian tetapi akhirnya iaitu ditenggelamkan Allah Ta'ala Raja Fir'aun dengan segala kaumnya, dan lepas Nabi Allah daripada balanya, dan menggantikan ia akan kerajaan Fir'aun dengan berkat sabarnya intaha. Seperti Nabi Allah Isa alaihi salam diberi bala dengan disakiti oleh kaum Yahudi. Kemudian betapa pada akhir pekerjaannya diangkat Allah Ta'ala ke langit dengan kemuliaannya. Dan seperti Nabi kita Muhammad SAW, beberapa bala disakiti oleh kaum Quraisy dengan didustakan dan dengan diperangi dan diperusir dari negeri Makkah Al-Nisa sampai ke Madinah. Kemudian diperikut oleh kaum Quraisy, kemudian dengan diperangi dengan sebenar-benar susah, pemusuhan yang besar-besar beberapa kali. Kemudian pada akhir pekerjaan betapa rupanya siapa yang ditolong Allah Ta'ala dan siapa yang dibinasakan, fikirlah olehnya dia pikiran yang sempurna. Sebab kerana ia adalah yang terlebih besar ubat penyakit anwa al-balak daripada Al-Quran Al-Azim dan Hadis Sayyid Al-Musalim dan kitab-kitab kalangan ulama al-amilin. Maka iaitu terlebih segera upaya menghapus segala anwa al-balak yang telah tersedia itu. Syahdan, setengah daripada yang memberi manfaat yang dihalalkan raja, iaitu hendaklah seterikan dengan orang yang berilmu daripada ulama atau orang yang soleh-soleh, orang yang baik kerana biasa sabar dan redha akan kepada Allah Ta'ala dan tawakal kepada yang dijanjikan Allah Ta'ala daripada rezeki dan lainnya. Dan hendaklah jangan dihamuri segala sebab yang membawa duka-cita dan susah yang tiada disebutkan syarak di dalamnya. Dan jika datang susah dan duka-cita adalah dengan jalan yang disebutkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hendaklah sabar serta berharap akan kebajikan dan tawakal kepada Allah dan meminta tolong kepadanya dengan minta doakan atau dengan sembahyang haji. Dan jika segera ditolongnya, maka hendaklah syukur kepadanya. Dan jika lambat ditolongnya, hendaklah sabar serta berikan sampai kepada Allah Ta'ala. Sebab firman tiada kita ketahui entahkan apa-apa yang terjadi kebajikan kepada kita. Janganlah kita perlu kesah mengadu-ngadu kesana kemari. Demikianlah kita kerjakan pada memeliharakannya. Dan jika hendak terang kenyataan perkara yang tersebut itu, hendaklah mutalaah kitab-kitab ahli al-sufi seperti kebanyakan kitab-kitab al-Ghazali dan lainnya. Muntahkan. Pasal 2. Pada memeliharakan badan dan mentadbirkan sihat, iaitu sangat berkehendak kepada raja-raja dan orang besar-besar pada memeliharakan badan itu kerana penyakit itu memutuskan beberapa pekerjaan. Bermula mentadbirkan badan supaya sihat, itu iaitu 5 perkara. Pertama, pada makan dan minum. Kedua, pada tidur. Ketiga, pada jima'. Keempat, pada bergerak-gerak. Kelima, pada berhawa. Adapun pada makan minum hendaklah dengan beratur dan berhad. Maka hendaklah makan pada ketika lapar dan minum pada ketika dahaga. Apabila makan, jangan kenyang dengan hawa nafsu. Jangan memasukkan makanan sebelum lagi hancur makanan yang baharu dimakannya. Dan jangan makan dihimpunkan susu serta ikan. Dan jangan makan dan makanan yang sudah basi. Dan hendaklah memilih akan makanan yang berpatutan dengan tabiat badan serta berpatutan dengan tabiat faslul alam. Kerana adalah tabiat manusia 4 anasir, iaitu panas kering dan panas basah dan sejuk kering dan sejuk basah.
Dan falak langit pun 4 peredaran, juga peredaran panas kering dan peredaran panas basah, dan peredaran sejuk kering dan peredaran sejuk basah. Dan tabiat makanan dan rempah-rempah pun demikian juga. Bermula tabiat badan itu tiadalah tersembunyi kepada orang yang ahlul nabat, dan demikian lagi khasiat-khasiat makanan dan rempah-rempah pun tiada juga tersembunyi kepada orang yang ahlul al-tabib, dan peredaran segala fasal itu pun tiada tersembunyi kepada ahlul al-falakiyah, iaitu mengetahui segala buruj yang di langit dan manzilah matahari dan peredarannya dan berpindahnya daripada satu buruj. Maka tiap-tiap berpindahnya itu mengubahkan tabiat hawa dunia ini. Dan jika hendak akan tafsirnya, ilmu ini hendaklah tanyakan kepada segala ahli. Dan patut juga raja-raja dan orang besar-besar mengetahui ilmu ini, sampai dapat ia membezakan badannya dengan makanan dan dengan rempah dan dengan tabiat fasal-fasal dunia ini, sampai diubatkannya badannya dengan makanan dan dengan fasalnya sampai menjadi sehat dan afiat. Dan hendaklah makan minum dengan adabnya, seperti di dalam kitab Adab Al-Aql, tuntut olehmu akan dia. Adapun tidur hendaklah dengan hingganya. Jika malam jangan tidur melebihi 8 saat. Dan jika siang jangan melampaui 1 saat qailulah. Lebih kurang sedikit tiada mengapa, sekira-kira mendapat awal waktu zuhur, iaitu yang aula. Dan membanyakkan tidur itu mensia-siakan waktu dan menghilangkan cahaya muka dan mensia-siakan umur. Adapun jima' hendaklah dengan waktunya, iaitu pada ketika datang syahwat serta sedia mani, dan hendaklah dengan tertib dan adabnya, seperti barang yang disunatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan terlanjang bogil keduanya seperti binatang, dan jangan memandang kepada faraj perempuan itu apabila kita inzal dahulu. Hendaklah jangan lekas dicabut biar selesai inzalnya perempuan itu. Apabila selesai, hendaklah dibasuh zakar kita itu dahulu, jikalau kita hendak jimat sekali lagi pun. Syahdan, membanyakkan jimat melampaui daripada adat sebab mengikutkan hawa nafsu, kerana membanyakkan jimat yang demikian itu menyegerakan tua, mendatangkan penyakit lemah sendi-sendi. Istimewa pula jika kita mempunyai tabiat sauda, yakni sejuk kering, iaitu terlebih sangat segera memberi mudarat kepada badan. Adapun bergerak-gerak iaitu mendatangkan sihat jua, kerana apabila banyak diam badan itu lampaui daripada waktunya, iada kuat perjalanan darah. Apabila sejuk darah tertahanlah ia berjalan, iaitu membawa kepada penyakit. Dan hendaklah kita gerakkan badan kita itu tiap-tiap hari kadar yang patut. Ada kalanya dengan mengendarai kuda, atau dengan bersiar-siar, atau dengan membuat suatu pekerjaan. Istimewa pula lepas makan petang sekurang-kurangnya 40 langkah adanya. Adapun mengenakan badan dengan hawa dan angin yang lemah lembut, iaitu mensihatkan badan jua, dan hawa yang baik itu ba'da as-subhi dan qabla tulu'u al-syamsi, yakni kemudian daripada sembahyang subuh dan sebelum lagi terbit matahari. Adapun angin yang baik, iaitu angin lemah lembut daripada pihak masyriq. Syahdan, inilah segala yang tersebut itu seyogianya raja dan orang besar-besar mengamalkan barang yang tersebut itu ala qadru kuasanya. Intaha. Fasal 3. Pada menyatakan memeliharakan nama, bermula tiada raja-raja dan orang besar-besar itu memeliharakan namanya, yakni memeliharakan nama yang jahat supaya disebut orang baik. Adapun sejahat-jahat nama kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar itu, iaitu nama zalim dan nama bodoh, dan nama lalai dan nama penakut. Adapun nama zalim sekeji-keji nama raja,
dan nama orang besar-besar. Dan erti zalim itu pada lughah kelam terbit daripada zalama yazlimu zulman fahuwa zalim, ismu fa'il yang kelam, yakni kelam daripada membezakan hak dengan batil, dan pada istilah syarak dengan makna aniaya, yakni melakukan atas seorang bukan dengan sebenarnya, sama ada daripada hukuman atau kelakuan yang menyalahi dengan hukuman Al-Quran dan hadis dan ijma', sama ada pada nyawa dan badan orang, atau pada harta benda orang, atau pada kemaluan orang. Lawan zalim itu adil, iaitu menghukumkan atau melakukan suatu atas seorang dengan patutnya dengan muafakat dengan Al-Quran dan hadis dan ijma', atau melakukan sesuatu yang dibilangkan indah dan patut serta manfaat kepada orang yang benar dan kepada orang yang mempunyai mata hati. Syahdan adalah pekerjaan zalim itu dua bahagi. Pertama, menzalimi dirinya. Kedua, menzalimi orang yang lain. Adapun menzalimi dirinya seperti mengerjakan ia akan pekerjaan yang membawa mudarat kepada akalnya atau kepada badannya, seperti dikerjakan dengan dirinya berbuat maksiat atau melelahkan dirinya dengan permainan, atau makan minum ia yang memberi mudarat kepada akal dan kepada badan, atau mensia-siakan umurnya dengan tiada mengerjakan yang kebajikan, maka iaitulah menzalimi dirinya. Adapun menzalimi orang yang lainnya, maka iaitu terlebih maklum seperti yang tersebut kepada makna zalim itu. Syahdan, apabila kita ketahuilah nama yang jahat dan nama yang baik, maka tatkala kita berkehendak memeliharakan nama sampai mendapat nama yang baik, tiada hendaklah kita ketahui tertib segala kejahatan hati yang membawa kepada anggota yang zahir, iaitu yang lagi akan disebutkan pada khatimah kitab ini insya-Allah taala adanya intaha. Khatimah pada menyatakan barang yang jadi cacat dan cedera kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar daripada sifat yang kecelaan yang di dalam hati atau lainnya, yang jadi mendatangkan kepada dirinya mudarat yang besar atau kepada lainnya, maka iaitu amat banyak. Akan tetapi pada kitab ini tiada hadis disebutkan, sebab kerana yang disebutkan di sini yang mudarat kepada dirinya terkadang membawa kepada lainnya, maka iaitu inilah yang tersebut di bawah ini intaha. Pertama, takabur yakni membesarkan diri pada yang tiada diizinkan syarak. Adapun makna membesarkan diri itu iaitu memandang seorang makhluk dengan tilik yang kurang daripadanya dan memandang dirinya lebih semata-mata, sama ada kepada ilmu dan amal, atau kepada rupa dan bangsa, atau kepada kuat dan gagah, atau kepada harta benda, maka dinamailah orang yang takbur. Bermula kebinasaannya itu ada kalanya zahir, ada kalanya batin, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man takabbara wada'ahu wahu, wa man tawadu'a rafa'ahu wahu." Yakni barang siapa takabur, yakni membesarkan diri, nanti direndahkan Allah, dan barang siapa merendahkan dirinya, nanti diangkatkan Allah. Adapun yang zahir itu amat banyak kerana ghalib. Kepada orang yang takabur itu tiada suka ia mendengar ajaran orang, dan suka ia mengingatkan orang, dan marah ia akan orang yang mengingatkan dia. Dan jika ada perbuatan dia itu salah sekalipun, terkadang suka ia dibesarkan orang dengan zahir, dan marah ia pada orang yang tiada membesarkan dia, sampai jadi berbantah dan berkelahi. Terkadang tiada suka ia pergi ziarah kepada orang, dan suka ia diziarahkan orang, dan suka ia ziarah ke rumah orang besar-besar, dan tiada suka ziarah ke rumah fakir-fakir, dan suka ia mempergi jemputan orang besar-besar ahli dunia kerana dunianya, dan tiada suka ia pergi jemputan dan jamuan orang yang fakir-fakir, dan suka ia didudukkan orang pada tempat yang tinggi, yakni yang mulia. Marah ia didudukkan orang kepada tempat yang kurang
jikalau layaknya didudukkan pada tempat itu sekalipun. Terkadang keluar tutur katanya dengan kasar dan bongkak sebab ia memandang segala orang itu hina sahaja daripadanya. Syahdan, maka perkara yang tersebut itu semuanya meliarkan dan membencikan hati orang yang mempunyai mata hati, yakni orang yang berakal. Dan banyaklah perkara takabur ini tersebut di dalam kitab-kitab ahli sufi, apalagi di dalam Al-Quran dan hadis. Kadang disebut di sini menjagakan bagi raja-raja dan orang besar-besar daripada sifat yang keji ini, jika berkehendakkan lebih seperti segala tafsilnya. Rujuklah kepada segala kitab tasawuf yang menyebutkan perkara kecelaan hati. Bermula ubatnya hilang takabur itu, maka hendaklah ditilik datangnya sifat takbur itu. Adakah datang daripada ilmu atau rupa, atau daripada kuat dan gagah, atau daripada harta benda dan kebesaran? Maka iaitu ubatnya alal jumlah, hendaklah difikirkan mudah, berganti-gantian segala yang tersebut itu, kerana beberapa orang yang berilmu jadi bodoh sebab hilang akal, dan beberapa orang yang berbangsa menjadi hina, dan beberapa orang yang baik rupa menjadi jahat rupa sebab kena penyakit, dan beberapa orang yang kaya menjadi miskin, dan beberapa orang yang gagah jadi lemah sebab penyakit atau lainnya. Betapakah kita hendak takaburkan segala sifat yang tersebut itu? Inilah setengah daripada ubatnya alal jumlah. Jika kita hendak habiskan segala bicara takabur itu, tiliklah kepada kitab yang panjang-panjang adanya. Intaha. Al-Ghadab, bermula pemarah ini sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Hendaklah raja-raja dan orang besar-besar menjauhkan sifat ini, kerana raja-raja dan orang besar-besar apabila pemarah pada yang bukan diharuskan syarak, maka jadilah binasakan beberapa orang kecil-kecil dan orang yang lemah, sebab takutnya atau gerunnya, atau sebab bencinya. Terkadang tiada sampai adu-aduan, mereka itu setengah atas setengahnya, sebab takutkan murka dan marah. Terkadang melarat pula sampai jatuh kebinasaan rakyat isi negeri. Ada yang terkena palu, ada yang terkena ta'zir, ada yang terkena aibnya dengan sebab pemarah itu. Jika tersangka sampai menghilangkan akal dan malu, dan sampai melalui hak syarak, dan sampai menghilangkan maruah, sebab berbantah dan berkelahi dan berbunuh-bunuhan dan berluka-lukaan, sebab bertumbuk atau berpalu atau bermaki-makian. Semua yang tersebut mencederakan kerajaan dan mencederakan orang besar-besar adanya usaha. Al-hasad, bermula hasad, yakni dengki itu satu sifat yang maha besar kecelaannya, barang yang dalam hati. Wajib segala manusia, apalagi raja-raja dan orang besar-besar, maka iaitu min babu aula, kerana sifat dengki itu membawa kepada kebinasaan dirinya hingga sampai membinasakan orang yang lainnya. Na'udzubillah. Bermula makna dengki itu iaitu suka seorang akan hilang nikmat seorang yang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Dan jika datang dengki kepada hati seorang dengan tiada ikhtiar, maka tidak diikutkan dengki itu dan tidak dizahirkan kepada anggotanya dengkinya itu, serta benci ia akan gerak hatinya yang dengki itu. Bersungguh-sungguh ia mencari dan upaya melepaskan dengki hatinya, maka iaitu tidaklah menjadi mudarat. Dan jikalau diikutkannya dengkinya itu serta dizahirkannya kepada anggotanya, seperti keluar perkataannya mencela atau mencacat akan orang yang didengkikan itu, atau ditegahkannya apa-apa kebajikan yang hendak datang kepada orang yang didengkikannya itu, sama ada biar pulang orang yang didengkikan itu kepadanya atau tidak, maka bernamalah dengki yang jahat lagi haram dosa besar. Kerana sejahat-jahat orang itu
hendak menanggalkan nikmat orang dan perolehan orang yang diberi Allah Ta'ala kepada seorang dikehendakinya, biar dia pula mendapat atau perolehan itu. Allah, inilah orang yang celaka berdebah, yang didapatnya juga balas kejahatannya itu di dalam dunia dan di dalam akhirat. Adapun kecelakaan dengki dan bahayanya itu di dalam dunia dan di dalam akhirat amat banyak, seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dan satu di dalam hadis dan beberapa kitab al-ulama. Akan tetapi pada kita ini dipendekkan perkataannya, sekadar disebut sekira-kira nyata bahayanya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Jadi penjagaan kepada raja-raja dan kepada ahli al-Makkah, maka iaitu inilah dia pasal bahaya dan kebinasaan dengki. Pertama, membinasakan amal ibadat, tiada mendapat pahala sedikit jua pun. Habis amal ibadatnya itu dimakan oleh dengki seperti memakan api akan kayu yang kering. Kedua, dengan sebab dengkinya itu membawa kepada maksiat seperti mengumpat dan berbuat bohong dan terkadang sampai bermaki-makian, dan sukakan orang yang didengkinya itu mendapat bala atau sampai berbantah dan berkelahi dan bertumbuk dan bertinju dan bertikam, na'udzubillah minha. Ketiga, dengan sebab dengki itu tertegahlah syafaat Rasulullah pada hari kiamat, kerana sabda Rasulullah SAW, orang yang dengki itu bukan daripada aku. Keempat, masuk neraka kerana perbuatannya yang dengki, seboleh-boleh menyalahkan Allah Ta'ala yang mengurniakan atas hambanya, seolah-olah Allah Ta'ala lah yang dimarahkannya itu. Kelima, terkadang membawa kepada mudarat kepada orang yang didengkinya itu, seperti diperbuatnya fitnah yang bukan-bukan patut. Sebab inilah Rasulullah SAW menyuruh berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan si pendengki, seperti berlindung daripada kejahatan syaitan yang kena rejam dan yang kena laknat seperti yang tersebut di dalam hadis. Keenam, orang yang dengki itu senantiasa di dalam bala susah dan di dalam bala duka kita, serta bersama dosanya yang tiada bercerai, kerana orang yang didengkikannya itu tiada lepas daripada nikmat dengan sebab dengkinya itu. Jadi duduklah ia sehari-hari di dalam susah hendak mencari tipu hilah biar orang yang didengkikannya itu jatuh, na'udzubillah minha. Ketujuh, orang yang dengki itu dibutakan Allah Ta'ala mata hatinya hingga tiada mendapat faham suatu hukuman daripada hukuman Allah Ta'ala yang mulia, sebab hatinya terlalu benak diselaputi oleh dengki itu. Kedelapan, orang yang dengki itu tertegah daripada sampai maksudnya dan hajatnya, dan tiada ditolong Allah Ta'ala atas seturunnya sebab benci Allah Ta'ala akan dia. Dan orang yang didengkikan itu juga yang mendapat seperti kehendaknya dari sebab si dengki itu orang yang zalim, dan yang didengkikannya itu orang yang kena mazlum. Bermula Allah Ta'ala itu adil lagi mengasihani akan hambanya yang kena mazlum, yakni yang teraniaya oleh si dengki adanya. Intaha. Ubat dengki. Adapun ubat penyakit dengki itu iaitu dengan ilmu dan amal. Adapun ilmu, ingatkanlah baik-baik kejahatan dengki dan celakanya dan bahayanya seperti yang telah tersebut itu. Adapun amal, maka hendaklah tilik benar-benar hati kita dan jaga benar-benar kehendak hati yang hendak dengki itu. Jangan terlepas keluar kepada anggota. Syahdan. Jika datang dengki itu hendak mencacat atau mencela, akan dia tukarkan dan keluarkan dengan lidah membaiki dan memuji akan orang yang didengkikannya itu. Dan jika datang dengki kita hendak takabur atasnya, tukarkan dengan kita rendahkan diri kepadanya. Dan jika datang dengki kita itu hendak menjatuhkan orang yang didengkikan itu, cari akal dan helah sampai bertambah-tambah naiknya, yakni naik kepada pangkat dan darjat. Dan jika datang dengki kita hendak menahan nikmat kepada orang yang didengkikan itu, gagahkan nafsu kita dengan menyampaikan nikmatnya. Dan jika datang dengki kita hendak mendoakan dia dengan kejahatan, maka tukarkan dengan mendoakan dia dengan kebajikan. Syahdan. Apabila kita perbuatlah ubah amal ini, insya-Allah Ta'ala mudah-mudahan sembuhlah penyakit dengkimu itu, seperti berbanyak-banyak doa kepada Allah Ta'ala, minta sembuhkan penyakit dengkimu itu, kerana penyakit dengki ini penyakit pusaka daripada iblis laknatullah.
tatkala Allah Ta'ala mula-mula hendak menjadikan datuk nenek kita, Nabi Allah Adam AS, seperti yang tersebut di dalam Al-Quran Al-Azim. Seyogianya, hendaklah raja-raja dan segala orang besar-besar menjauhkan penyakit najis berdengki-dengkian itu, kerana apabila banyaklah dan zahirlah di dalam satu negeri akan ahlinya banyak berdengki-dengkian, alamat negeri itu akan binasa juga akhirnya. Apalagi orang besarnya berdengki-dengkian, mungkin segeralah binasanya. Maka hendaklah raja itu baik-baik benar siasat kepada kaum kerabatnya dan kepada menteri hulu balangnya yang berdengki-dengkian itu, dan jika didapat hendaklah cari akal dan helah supaya tertegah pekerjaannya dengan apa-apa jalan, dengan dipujuk akan dia atau disuluhkankah dengan pekerjaan yang patut. Dan jika tiada juga ia mahu menerima dengan dua jalan itu, maka dilepaskanlah ia daripada jabatannya atau dinyahkan daripada dalam negeri. Kerana jika maujud orang yang demikian itu di dalam negeri, tiada yang raja itu susah juga diperbuatnya. Akhir-akhirnya kembali kepada kebinasaan negeri jua. Kerana apabila orang besar-besar di dalam negeri atau kebanyakan rakyat di dalam negeri itu berdengki-dengkian, nescaya banyaklah aduan kepada raja, serta banyaklah aduan-aduan yang dusta dan umpat puji dengan tiada sebenarnya. Terkadang jika banyak perdakwaan dan perbantahan di dalam negeri itu, serta lemah raja daripada membicarakan dia sehingga berpukul-pukulan atau berbunuh-bunuhan adanya, raja pun mendapatlah kesusahan yang maha besar sebab negerinya gaduh syahdan. Inilah kebinasaan dan kerosakan apabila banyak isi negeri itu berdengki-dengkian. Bermula raja yang itu bersungguh-sungguh ia pada mencarikan maslahat melepaskan daripada jalan yang membawa kebinasaan ini adanya intaha. Keempat, tamak, yakni loba kepada perolehan dunia dan loba pada perolehan hawa nafsu yang melampaui daripada hak syarak, iaitu sangat dicela kepada segala manusia, apalagi kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar, kerana dengan sebab tamak itu mendatangkan beberapa kejahatan seperti menghilangkan malu atau melelahkan badan. Berusahakan loba yang berlebihan kadang dengan sebab tamak itu membawa kepada zalim dan aniayanya kepada orang, sampai membawa khianat kepada harta benda orang atau kepada nyawa badan orang atau kepada kemaluan orang, apalagi raja-raja dan orang besar-besar. Dengan tamak loba serta mengikut hawa nafsu yang jahat itu, sampai khianat akan anak isteri orang. Dengan sebab tamak loba itu pula jadi aniayanya kepada hukuman, terkadang membawa pula cedera kepada nama serta membawa kepada yang diharapkan, seperti menerima rasuah dalam membicarakan orang dan lainnya. Maka hendaklah raja-raja dan orang besar-besar menjauhkan loba ini kerana membawa kepada menyakiti rakyat dan isi negeri adanya intaha. 5. Bakhil. Setengah daripada sifat kecelaan bakhil, yakni fikir bermula bakhil itu sifat kecelaan yang membawa cacat kepada segala manusia, istimewa pula kepada raja dan kepada orang besar-besar. Dan apabila raja-raja dan orang besar-besar bersifat bakhil, nescaya putuslah pengharapan fakir miskin yang dalam negerinya. Terkadang membawa pula kepada menghilangkan maruah pada pekerjaan yang mustahak yang diharuskan mengeluarkan belanja, seperti membalas persembahan orang atau membalas hadiah raja-raja dan orang besar-besar yang sederajat dengannya itu. Mengurangkan kadar pembalasannya itu, sebab kerana bakhil itu terkadang membawa pula kepada berdosa, seperti tiada menyempurnakan dan mencacikan hak masruf ahlinya,
terkadang membawa pula kepada zalim, dan aib itu seperti menahan atau mengurangkan upah dan nafkah segala panduan yang berkhidmat kepadanya. Syahadan segala yang tersebut itu jadi cacat dan cedera kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar, terkadang mendapat bahaya yang amat besar di dalam akhirat, seperti tiada mahu mengeluarkan zakat yang difardu Allah Ta'ala, dan beberapa lagi bahayanya, khusus pula mendarat bakhilnya, itu yang memberi cedera kepada kerajaan daripada pihak masruf segala menteri-menteri dan orang besar-besar dan pegawai-pegawai yang tetap pada pekerjaan yang tiada memberi cacat dalam pekerjaan yang memberi indah kepada kerajaan, maka tiada disampaikan masrufnya yang patuh dan layak kepadanya atau diberinya, akan tetapi tiada mencukupi kepada haknya dan kepada nafkah ahlinya, serta kuasa raja itu menyempurnakan dia, maka tiada disempurnakannya sebab bakhil. Maka iaitu amat cedera kepada nama kerajaan, kerana segala mereka itu yang tersebut itu, jika tiada disempurnakan haknya, nescaya bimbanglah ia dalam memegang jabatan dengan sebab mencari usaha atau helah sampai mencukupi hak ahlinya. Maka apabila dalam pekerjaan berhadapan satu, maka bercabang dua dengan yang lainnya, nescaya kuranglah sempurnanya pekerjaan itu. Terkadang jika mereka itu kurang-kurang sabarnya dan malunya, sampai juga memberi aib pada pekerjaan, seperti menerima pemberian orang dalam bicara menang kalahnya atau menerima rasuah yang diharapkan, maka iaitu jika salah pun pada pekerjaannya, akan tetapi berdiri hujahnya datang sebabnya itu daripada bakhil raja. Itu ingat, Hubai, hendaklah raja itu ingat baik-baik pada kebinasaan ini. Demikian lagi hendaklah dipeliharakan bersungguh-sungguh, menahan daripada bakhil yang membawa kepada menghampakan negeri, daripada orang yang talab al-ilmu, iaitu hendaklah berani mengeluarkan belanja daripada tempat kanak-kanak atau orang yang akil balil talab al-ilmu, seperti dibelanjakan memperbuat madrasah dan kutab, dan serta masrufnya atas ahli talab al-ilmu alal qad, kuasa Raja Khirjat yang hasil daripada kerajaannya, supaya banyak orang yang berilmu dan beradab di dalam negerinya. Kerana di dalam negeri apabila tiada berdiri madrasah, yakni tempat orang belajar ilmu dan belajar adab dan barang sebagainya daripada ilmu yang dipuji syarak, dan kutab, yakni tempat kanak-kanak belajar Al-Quran, nescaya banyaklah rakyat-rakyatnya jadi jahil dan bangsat, tiada beradab dan bersopan, serta kurang malunya, serta tiada takut akan Allah Ta'ala, sebab jahilnya akan halal dan haram, dan sah dan batal, dan fardu dan sunat. Maka apabila berpanjangan dengan yang demikian itu, maka hendaklah orang yang jahat-jahat di dalam negerinya, seperti pencuri dan perompak dan penyamun dan barang sebagainya. Syahadan boleh juga dibuang kejahatan ini dengan kekerasan raja, seperti dilanggar dan diperangi, dibunuh dan ditangkap, dibuang, diperseksa dengan pekerjaan yang bersakit-sakit dan bersusah-susah, terkadang hilang satu timbul satu yang lain, hingga berganti-ganti dengan yang demikian berpanjangan, sebab berhenti pekerjaan yang jahat itu kerana takut akan raja, juga bukannya takut akan Allah Ta'ala. Atau beradab dan bersopan dan bermalu, maka apabila alpa sedikit kawal raja,
dan jaga raja, kembali pula ia semula pada pekerjaannya. Demikianlah halnya. Dan jika mereka itu takut akan Allah Ta'ala serta bermalu dan bersopan dengan sebab ada ilmunya di dalam hatinya yang menerangkan badannya daripada membezakan baik dengan jahat, maka iaitu diri sendirilah membuangnya dengan tiada susah dan payah di atas raja-raja dan orang besar-besar membuangnya. Dan demikian segala siasat anbiya dan awliya, sebab itulah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, yakni hendaklah jadikan setengah daripada kamu itu seorang yang amat menyuruh kepada kebajikan dan dengan makruf dan menegah daripada yang mungkar hingga akhir hayat. Bermula maksud itu hendaklah pada suatu negeri dan dusun seorang yang wada', yakni orang yang mengajar dan menjaga akan menyuruh kepada berbuat baik dan melarang dengan berbuat jahat, dengan mengajar takut akan Allah Ta'ala supaya mereka itu taat kepada Allah Ta'ala, menjauhkan maksiat daripada yang diharamkan Allah Ta'ala seperti menyamun, merompak dan mencuri dan lainnya, segala yang ditegak Allah Ta'ala, serta disukakan mereka itu dengan syurga jika ia menjauh segala yang tersebut itu, dan menakuti mereka dengan neraka jika mereka itu mengerjakan segala yang ditegah Allah Ta'ala. Setengah daripada sifat kecelaan mughaffal yakni lalai dan lengah pada mentadbir kerajaan, maka iaitu sangat memberi cacat dan memberi cedera kepada raja-raja dan orang besar-besar. Adapun sebab lalai dan lengah itu beberapa sebab. Sesetengah daripadanya sebab lalai dan lengah bermain dengan perempuan di dalam istananya seperti isterinya dan gundiknya, sehingga kepayahan segala orang besar-besar dan segala rakyat tertera hendak berjumpa menghadap, hendak mesyuarat akan perkara negerikah atau lainnya, dan kepayahan pula rakyat hendak mengadu halnya dengan sebab raja atau orang besar-besar tiada turun ke majlis penghadapan sebab lalai dan lengah dengan bersuka-sukaan dengan isi istananya, dan sesetengah daripadanya sebab lalai dan lengah dengan permainan yang sia-sia, dengan pekerjaan yang sia-sia yang terlampau daripada had yang dibilang kepada hajat, seperti lengah dengan bermain catur dan tabal, atau lengah bermain biola dan tepuk tari dan nyanyi, sekira-kira dipenuhkan segala waktu dengan permainan yang sia-sia. Itu terkadang membawa kepada haram, seperti melupakan sembahyang dan lupakan wirid, dan sesetengah daripadanya lalai dan lengah dengan tidur dan baring, sebab menurutkan hawa nafsu yang malas, terkadang berjaga sepanjang malam dan tidur sepanjang siang, dan terkadang di dalam sehari semalam 4-5 kali berbalik-balik tidur dan jaga. Maka segala yang tersebut itu memberi cacat dan cedera kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar. Adanya intaha. Ketujuh, israf. Setengah daripadanya sifat kecelaan israf, yakni berlebih-lebihan. Bermula adalah israf ini berapa macam. Setengah daripadanya berlebih-lebihan pada membuangkan harta yang tiada memberi faedah kepada syarak dan kepada adat, dan membanyak-banyakkan membuangkan harta pada pekerjaan lampau yang daripada adat dan daripada hajat, sebab mengikutkan hawa nafsu syaitan adalah rupanya itu seperti membuangkan belanja yang lebih daripada muru'ah, dan kemaluan sekira-kira cukup dengan sedikit belanja pada menolakkan muru'ah dan kemaluan itu, maka tiba-tiba dibuangkan belanja dengan yang amat banyak harta ada maujud yang terlebih fardu daripada itu. Bermula israf ini mendatangkan papa atau mengkosongkan khazanah perbendaharaan,
terkadang membinasakan kerajaan seperti datang suatu pekerjaan yang besar padahal harta tiada di dalam khazanah negeri, maka jadilah binasa. Terkadang makna israf itu tiada hirau akan suatu daripada harta benda dan alat senjata dan tanam-tanaman dan rumah kampung. Adapun harta benda dibiarkan rosak binasa, dimakan hula dan semut, atau dibiar pecah belah tiada hiraukan. Adapun senjata dibiarkan rosak, dimakan karat, serta tiada ditentukan seorang memeliharakan. Adapun kampung halaman rumah tangga biarkan cemar-cemar dan sampah. Adapun tanam-tanaman dibiarkan rosak binasa, dimakan hula dan tiada digembukkan dan tiada dibuang rumputnya, maka segala yang tersebut itu setengah daripada makna israf juga. Maka hendaklah raja-raja dan orang besar-besar itu memeliharakan kecacatan dan kecederaan ini supaya jangan hilang izahnya adanya intaha. Kedelapan al-mazah. Setengah daripada sifat kecelaan al-mazah dan mustahzi, yakni bergurau-gurau dan mempersendakan orang dan memperolok-olokkan dia, iaitu sangat pula cacat dan cela kepada raja-raja dan orang besar. Bermula dikehendaki bergurau-gurau dan bersenda-senda di sini yang melampaui daripada yang diharuskan syarak, iaitu seperti bergurau-gurau dengan perkataan yang kotor-kotor atau dengan kelakuan yang keji-keji seperti bertumbuk dan berpukul-pukulan yang memecahkan kain baju atau yang menyakiti badan, maka iaitu yang ditegahkan. Adapun bergurau-gurau yang sedikit dengan mulut serta dengan perkataan yang halus, maka iaitu tiada mengapa. Terkadang diharuskan pula seperti bergurau-gurau kerana menyukakan jamuan atau hendak menyukakan hati sahabat handai kerana menunjukkan dia, maka iaitu pekerjaan yang patut. Adapun mempersenda-sendakan orang dan memperolok-olokkan dia dengan dihina-hinakan yang memecahkan hatinya, seperti diconteng dengan haram mukanya atau ditelanjangkan atau diikat tangannya dan barang sebagainya daripada pekerjaan yang menghinakan dia, itu haram lagi tertegah adanya intaha. Kesembilan, al-kidh. Setengah daripada sifat kecelaan kepada lidah al-kidh, yakni dusta, mukhlifa al-wad, yakni menyalahi janji, al-kalam al-fahish, yakni perkataan yang keji-keji. Maka hendaklah raja-raja dan orang besar-besar menyucikan lidahnya sifat dan tiga perkara ini, kerana apabila raja-raja dan orang besar-besar itu berbuat bohong yang tiada diharuskan syarak, nescaya kurang adalatnya hingga menjadi saksi pun tiada harus. Dan apabila raja-raja dan orang besar-besar itu menyalahi janji dengan tiada uzur syarak, jadilah ia orang munafik, yakni lain di luar, lain di dalam. Dan apabila raja-raja dan orang besar-besar itu bertutur kata dengan keji seperti mencarut dan memaki-maki di majlis pengadapan, tertukarlah kebun bunga-bungaan dengan tempat membuang najis, yakni diibaratkan tempat majlis raja-raja dan orang besar-besar itu kebun bunga-bungaan, dan perkataan yang keji itu tempat orang membuang najis, adanya intaha. Kesepuluh, al-jazm. Setengah daripada sifat kecelaan itu al-jazm, yakni keluh kesah ketika kedatangan suatu balak dan susah. Maka hendaklah raja-raja dan segala orang besar-besar jangan keluh kesah pada ketika kedatangan balak dan susah. Hendaklah ia tetap serta tahan, memandang dengan mata hatinya segala balak dan susah yang datang itu, serta sabar dan tawakal kepada Allah Ta'ala, berpegang kepada janji yang sebenarnya serta menghaibatkan diri, dan merupakan berani kepada segala rakyat yang di dalam negeri, khususan pula jika balak dan susah itu daripada pekerjaan yang bermusuhan, iaitu maka hendaklah bersungguh-sungguh menetapkan kelakuannya, akan tetapi disertakan dengan jaga dan ingat dan sedia pada menolakkan balak itu, kerana rakyat tentera
di dalam negeri keluh kesah mereka itu dengan sebab keluh kesah raja-raja. Dan lazimlah raja dan segala orang besar-besar menetapkan mereka itu supaya tiada huru-hara negeri adanya intaha. Ke-11 ajalah. Setengah daripada sifat kecelaan dan memberi cacat dan cedera kepada raja-raja dan segala orang besar-besar ajalah, yakni gopoh kepada pekerjaan yang harus diperlahankan. Lawannya ta'ani, yakni berperlahanan serta lemah lembut pada pekerjaan yang dinanti-nantikan kebajikan di belakangnya. Syahdan, gopoh itu sifat kecelaan kepada segala manusia, dan jika maujud kepada raja-raja dan orang besar-besar, maka terlebih segera pada membinasakan kerajaan dengan sebab gopoh ini kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar. Banyaklah orang yang terkena hukuman sebelum lagi tetap salahnya atau tersamar salahnya dengan sebab pengakuan dan saksi yang tiada dapat dengan syarat saksi atau dengan sebelum habis syarat paksanya. Jadi ada yang mendapat pukul dan ada yang mendapat bunuh, ada yang mendapat membayar wang dengan bukan mustahaknya. Dan jika sekira-kira berperlahanan, nescaya mendapatlah kenyataan kebenarannya itu. Maka inilah sebab ditegakkan gopoh, apalagi gopoh pada menerima perkataan orang yang tiada adil, maka iaitu sangatlah memberi mudarat kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar. Kerana orang yang tiada adil dan orang yang fasik itu ghalib, perangainya kurang malunya. Jika kedapatan bohong dan tiada pula ia hiraukan, jadi mudarat kepada orang sebab ia tidak takut akan Allah Ta'ala. Khususan pula jika ada perkabaran itu fitnah kepada seterunya, maka iaitu jada harus sekali-kali segera dipakai. Dan masuk pula pekerjaan seteruk itu orang baik-baik dengan orang jahat-jahat, dan orang yang fasik dengan orang yang alim-alim yang mengamalkan ilmunya. Dan mereka itu seolah-olah mata-mata Allah Ta'ala. Terlebih maklumlah kita barang siapa yang hendak berbuat jahat, mencuri dan menyamun barang sebagainya daripada melanggar perintah raja, maka bencilah ia akan mata-mata itu. Kerana inilah Nabi-Nabi alaihissalam dan awliya rahmatullahi alaihim, beberapa seteru mereka itu daripada orang yang jahat-jahat seperti yang disebut di dalam kisah-kisah segala anbiya dan rasul alaihissalam dan ashab radhiyallahu anhum ajma'in. Far'u, ini satu cawang adalah mudarat kepada diri raja-raja dan orang besar-besar dan kepada orang yang lainnya. Inilah misalnya seperti seorang raja atau seorang orang besar-besar serta datang seorang orang mengadukan kepadanya kejahatan, seorang yang katanya begini-begini, padahal raja dan orang besar-besar itu belum tahu akan yang mengadu, dan orang besar-besar itu belum tahu akan yang mengadu dan yang diadukan itu akan ehwal keduanya 3 perkara. Pertama, fasikkah atau adilkah salah seorang daripada keduanya itu? Kedua, adakah ia sudah beradawah, yakni berseteru antara keduanya itu? Ketiga, adakah keduanya itu berdengki-dengkian? Suatu yang diperbuatkannya sama ada pada harta atau pada kebesaran atau perolehan. Maka sebelum zahir kepada raja dan kepada orang besar-besar hal yang 3 ini, maka didahulukannya marah yang amat sangat, serta dengan perkataan yang keji seperti dipermaki dan bersumpah. Terkadang disuruh jundi atau askar memanggilnya dengan keras, disuruh runtunkan dan dihelakan dengan kehinaan, serta dihilangkan izzahnya seperti diikat dan dipasung atau dibelenggu. Maka tak kala diperiksa, maka didapat kebenarannya, maka disuruhlah lepaskan. Padahal hamba Allah itu sudahlah kena murka dan kena hinakan dengan diruntuh rentak dan pasung belenggu, seperti sudah setengah kena hukuman yang besar. Istimewa pula orang yang baik-baik yang ta'afuf satu kalimah perkataan yang keji-keji seperti 100 cemeti atasnya. Maka orang besar-besar yang sudah memperbuat demikian itu, disangkanya lepaslah dirinya daripada sebab sudah dilepaskannya daripada hukuman. Padahal lupa lalai yang ia sudah kena dengan kemaluan dan kehinaan orang yang diperbuatnya dengan gopohnya itu. Maka tergantunglah kepada batang lehernya kemaluan dan kehinaan orang itu hingga maut intihar. Syahdan, inilah atas orang yang mastur, yakni orang yang tertutup halnya
daripada orang yang baik-baik. Adapun orang yang zahir sudah kejahatannya dan tiada mempunyai malu dan maruah, seperti pencuri dan penyamun yang masyhur, maka iaitu atas ijtihad raja-raja dan orang besar-besarlah pada menzahirkan mereka itu kepada orang yang jahat dengan sekira-kira layaknya jua. Syahdan. Lagi pula hendaklah raja-raja jangan gopoh barang yang hendak dikurniakan dengan seorang melainkan dengan sehabis-habis mesyuarat dahulu, iaitu 4 pekerjaan. Pertama, pekerjaan memulai perang. Kedua, pekerjaan memberi nama dan gelaran. Ketiga, pekerjaan memberi cop dan mohon dan tanda tangan. Keempat, pekerjaan memberi kuasa dan menyerahkan sesuatu kepada seorang. Maka pekerjaan yang 4 ini, maka hendaklah mendahulukan mesyuarat yang kebajikannya adanya intihad. Kedua belas taswif. Sifat kecelaan yang memberi cacat kepada raja-raja dan kepada segala orang yang besar-besar. Taswif yakni melanjutkan akan pekerjaan yang kebajikan tetap pada akal dan pada adat. Patut dikerjakan, maka dilambat-lambatkannya, maka jadilah binasa beberapa pekerjaan dan meluputkan beberapa kebajikan. Bermula taswif ini bukannya seperti ta'ani seperti yang telah disebut itu, kerana ta'ani yang berperlahanan serta sabar dan lemah lembut pada pekerjaan yang dinanti-nanti akan kebajikan di belakangnya atau kenyataan benar salahnya di belakangnya. Padahal pekerjaan itu di dalam syubhah dan di dalam tersamar kenyataannya, maka ta'anilah yang dipakai di sini. Adapun taswif menambatkan pekerjaan yang tetap bersyarak dan pada adat patut dikerjakan sebab cukup syarat dan tiada sesuatu manik, maka dilambatkannya, mengerjakan dia. Maka jadi taswif itu beberapa sebab. Pertama, sebab lalai yang telah tersebut pada yang keenam daripada sifat yang kecelaan itu. Kedua, sebab malas dan sejuk rahsianya datangnya daripada jahil atau bodoh, atau kurang malu, atau kurang takut akan Allah Ta'ala. Ketiga, taswif itu sengaja jahat, perangai dan zalim mengikutkan hawa nafsu syaitan yang kena rejam. Sebab inilah terlebih hak atas raja-raja dan orang besar-besar mendengar suatu pekerjaan yang mencacatkan kepada kerajaannya dan negerinya, hendaklah segera diperiksa serta dibicarakan intihar. Ke-13 lam yujzi al-khair. Setengah daripada sifat kecelaan kepada raja-raja dan kepada segala orang besar-besar itu, tiada membalas orang yang membuat baik dan berbuat jasa kepadanya. Khususan pula orang yang menambahi kebesarannya dan kemuliaannya, dan orang yang berani membawa nyawa sebab kerananya. Orang yang berani membawa nyawa sebab kerananya, maka iaitu dia adalah layak kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar pekerjaan demikian itu. Syahdan, maka hendaklah membalas raja dan orang besar-besar kepada orang yang berbuat kebajikan kepadanya ala qadar, layaknya supaya raja mereka itu mempersembahkan jasa kepadanya. Dan jika sudah mati umpamanya yang berjasa, atau hendaklah juga ditampakkan kepada ahli baiknya yang tinggal. Adapun balasan raja itu mana-mana qadar layaknya adanya intihar. Ke-14 la yubali ad-din. Setengah daripada sifat kecelaan kepada raja-raja dan kepada orang besar-besar, tiada hirau akan agama dan meringankan agama, seperti meninggalkan sembahyang Jumaat dan meninggalkan puasa dan meninggalkan memberi zakat dan meninggalkan menuntut ilmu. Tiada hirau akan bulan-bulan yang mulia dan tiada membesarkan hari raya yang dua, yakni hari raya Ramadan dan hari raya Idul Adha serta hari tasyriqnya. Intihad. Yang tersebut cacat itu yang besar kepada raja dan kepada orang besar, kerana apabila raja-raja dan orang besar-besar lemah kepada agama dan tiada takutkan Allah Ta'ala dan segala rakyatnya menurut kelakuan raja dan kelakuan orang besar-besar, kerana apabila takut akan Allah Ta'ala keluar daripadanya beberapa kebajikan, dan apabila tiada takut akan Allah Ta'ala keluar beberapa kejahatan, maka pekerjaan ini mujarab. Bermula kata setengah hukama. Bermula raja itu 3 raja. Pertama, raja agama, maka iaitu lazimlah atas segala rakyat mengikut akan dia, kerana amar nahinya muwafaqah dengan segala hukum syarak.
Kedua, raja memeliharakan segala yang diharamkan, maka bahawasanya mendirikan ia pekerjaan dan agama dan pekerjaan dunia, dan lazimlah atas segala manusia dengan mengikut syarak dan memeliharakan atas segala marwah, dan jadilah ia yang menghimpunkan antara qalam dan pedang. Maka barang siapa berpaling daripada syatar kalamnya, tergelincir dengan dia tapak takia, maka dipentulkannya segala bengkok dengan had yang memutuskan, yakni pedang, dan terhamburlah adilnya pada sekalian manusia. Ketiga, Raja Hawa, yakni raja yang tiada tahu akan makna raja yang telah tersebut kepada bab yang pertama dan kepada fasal yang kedua di dalam kitab ini, iaitulah raja yang sesat sangkanya pada makna kerajaan, kerana sangkanya makna raja itu memperbuat apa sukanya di atas rakyatnya. Jadilah ia mengikut hawa nafsunya, tiada tahu akan halal dan haram, dan dosa dan pahala, dan sah dan batal, serta melalaikan dia daripada memenuhkan perutnya dengan makanan yang lazat-lazat, dan membatalkan akal cerdiknya dengan membanyakkan sekedudukan dengan perempuan sebab memenuhi syahwatnya, serta tamak dan lobanya pada beristeri dan bertindik, sehingga berjalanlah segala askarnya segenap dusun dan kampung-kampung rakyatnya mencari perempuan yang baik-baik rupa supaya memenuhi nafsu syahwat rajanya. Jadi banyaklah segala rakyat tenteranya pecah belah hatinya, sehingga liar hati mereka kepada rajanya dengan sebab perbuatan yang amat dalalah ini. Syahdan, apabila selesai daripada memuaskan hawa nafsunya, sesat pula ia dengan lalai pada permainan yang sia-sia, dengan tepuk tari dan nyanyi dengan serunai dan kecapi. Biola, tiadalah ia hirau akan negerinya, kerajaannya betapa adanya dan betapa tiadanya. Maka raja yang ketiga ini ditakuti atas penentu Allah Ta'ala datang kepada imma di dalam dunia atau di dalam akhirat, seperti firman Allah Ta'ala tersebut di dalam Al-Quran Al-Azim. Qala Allah Ta'ala, فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Al-Ayah. Ini telah berfirman Allah Ta'ala, jangan engkau sangkakan Allah Ta'ala itu yang lalai daripada barang yang dikerjakan oleh segala mereka itu yang zalim. Hanya sesungguh-sungguh barang yang ditakhirkan mereka itu bagi hari yang tercelik di dalamnya segala mata intaha tam. Inilah akhir-akhir barang yang dikurniakan Allah Ta'ala atasku pada menzahirkan sedikit tertib kerajaan dan rahsia pekerjaan ahli al-mahkamah atas fahamku yang singkat dan atas ilmuku yang kurang. Akan tetapi daripada sangat hajatku hendak menzahirkan atas kaum kerabatku pada tempatku ini, maka aku perbuat juga ala fahamku yang kurang, jikalau aku bukan ahli daripada demikian itu sekalipun, serta mengharap aku akan diampun dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Barang yang tersalah dan terkurang di dalam kitab ini adanya. Syahdan, lagi sangatlah harap aku akan siapa-siapa orang yang alim-alim yang bertemu dengan kitabku ini memeriksa dengan sebaik-baik periksa. Barangkali ada yang lebih atau yang kurang, atau cacat, cederanya, sama ada daripada lafaznya atau maknanya atau aturannya, maka segera betulkan, kerana adalah aku yang menghimpunkan kitab ini, singkat faham dan sedikit ilmu adanya. Tamatlah Mukhtasar kepada 10 hari bulan Syahban, Selasa jam pukul 2 sanah 12.75. Ala yad al-fakir al-hakir bizambin khasir wal taksir al-raji ila afwi maulahu al-ghani al-rahim wa huwa al-haj Ali ibnu Raja Ahmad ibnu Raja Haji yang di-Pertuan
muda almarhum al-syahid fisabilillahi intaha. Kemudian maka diiringi pula dengan beberapa bait syair yang munasabah, yakni yang berpatutan bagi yang wakil daripada perkataan yang tersebut di dalam kitab ini supaya menjinakkan bagi hati yang liar intaha. Tamatlah kitab dikarang orang, akalnya pendek, ilmunya kurang. Daripada sangat hajatku karang, diperbuat juga sebarang-barang. Melepaskan hati yang terbuku, pengajaran kepada sekalian anakku. Mudah-mudahan betul tingkah dan laku, perangai yang baik biar terpaku. Dengarkan tua ayahanda berperi kepada ananda muda bestari. Nasihat kebajikan ayahanda beri, amalkan jangan malas dan ngeri. Ayuhai ananda muda remaja, jika ananda menjadi raja, hati yang betul hendak disahaja, serta rajinnya pada bekerja. Kerja kebajikan janganlah malas, zahir dan batin janganlah culas. Jernihkan hati hendaklah ikhlas, seperti air di dalam gelas. Menuntut ilmu janganlah segan, ilmu yang benar jangan yang bukan, yaitu ilmu yang kebajikan. Di kitab ini sudah disebutkan, hendaklah ananda mengaji selalu, dari yang lain lebihkan dulu. Hak syara jangan dilalu, tidaklah anda beroleh malu. Segala perbuatan dengan berilmu, maka kebajikan boleh bertemu. Jika sebarang-barang diramu, akhirnya ananda jatuh tersemu. Ilmu itu besar faedahnya, membezakan hak dengan batilnya, mengetahui raya benar salahnya, supaya dihukumkan dengan adilnya. Jika ilmu tidak diendah, sebab ananda cepat bermudah, rakyat datang membawa gundah, ananda tercengang tunduk terengadah.
hendak menghukumkan tiada tahu, hendak diam hati tak mahu, berpeluh tubuh dengan tangan ke bahu, mengeluh mengucap mengata Allahu, terkadang duduk mendiamkan diri, sepatah tidak mengeluarkan peri, pernah duduk bangkit berdiri, lalu masuk ke dalam puri. Orang berdakwah duduk menanti, serta dengan bersakit hati, hairan takjub tidak mengerti, sebab bicaranya belumlah pasti. Terkadang dihukumkan dengan balada, bukannya syara, bukannya ada. Ambil lekas jalan yang mudah, supaya jangan berhati gundah. Jika demikian apa jadinya? Hukum tak betul dengan jalannya, di hadapan majlis yang diterimanya. Di belakang kala diumpatnya, jika yang benar kita hukumkan, di belakang jangan kita hiraukan. Umpat dan puji kita biarkan kepada Allah kita saksikan. Jika Ananda jadi menteri, orang berilmu Ananda hampiri, lawan mesyuarat, lawan perperi, supaya pekerjaan jadi ugahari. Hendaklah perkasa azabnya wazir, di dalam kitab sudah terukir. Hendaklah jauhkan pekerjaan mungkir, supaya jangan jadi gelincir. Jika tergelincir pekerjaan salah, pekerjaan Ananda beroleh lelah. Rakyat tentera tentu bencilah, barangkali datang mukanya Allah. Jika Ananda menjadi besar, tutur dan kata janganlah salah, janganlah kasar. Jangan seperti orang yang sasar, banyaklah orang menaruh gusar. Tutur yang manis Ananda tuturkan, perangai yang lembut Ananda lakukan. Hati yang sabar Ananda tetapkan, kemaluan orang Ananda fikirkan. Kesukaan orang Ananda cari, supaya hatinya tiada lari. Masyhurlah Ananda di dalam negeri, sebab kelakuan bijak bestari. Hendaklah Ananda jagakan nama, mendirikan hak dengan saksama. Pekerjaan bid'ah jangan diterima, walaupun kecil seperti hama. Kehidupan rakyat fikirkan benar, supaya jangan berbuat honar. Jangan diikutkan fikir yang nanar, tiada yang lain memenuhkan lesnar. Hendaklah sabar lelah dan penat, mengerjakan raja walaupun tenat. Jangan bersifat menteri khianat, mungkir setia kurang amanat. Membuka rahsia jangan sekali, jahat adab sangat pemali. Kepada rajanya yang terali, supaya bernama bangsawan asli. Jika anakku menjadi qadi,
hendaklah mengikut salaf yang madi, adil dan insaf di dalam ardi Allah dan Rasul supaya radi. Hendaklah bermesyuarat dengan ulama supaya hukuman tiada cuma. Rasuah dan sorong jangan diterima supaya Tuhan beroleh nama. Kitab Al-Fiqh, hadis dan tafsir hendaklah telaah serta berfikir. Jauhkan tamak loba dan kikir, keraskan makruh, jauhkan mungkir. Lepas berhukum, banyakkan istighfar kepada Allah Ilah Al-Ghafar. Sepertiga malam, sejadah dihampar, berdiri mengata Allahu Akbar. Janganlah sangat duduk termasa, dunia ini tempat mencari jasa. Menjatuhkan hukum, habiskan periksa, supaya jangan dapat seksa. Pada berhukum, jangan pemarah, jangan perkataan keruh dan kerah. Khususan pula bicara darah, janganlah zalim, barang sezarah. Tatkala berhukum, maniskan muka, padamkan sekali marah dan murka. Menghamburkan kalam dengan berjangka, supaya orang berhati suka. Inilah pesan ayahanda dan tuan kepada ananda muda bangsawan. Buankan fi'il perangan haiwan, supaya mendapat pangkat dermawan. Ayuhai segala pegawai sultan, hendaklah jaga pada jambatan. Kamu itu seperti intan, jangan dibuangkan ke dalam hutan. Yakni jangan lengah dan lalai, pekerjaan raja dihalai balai. Lengah dan nasi dengan nasi dan gulai, akhirnya kelak badan tersalai. Kita menjabat pekerjaan orang, jangan diperbuat sebarang barang. Jika raja perangai garang, kenalah kita murka dan berang. Terkadang kena maki dan nista, dapatlah malu nama yang lata. Kepada siapa hendak dikata, sebab salah daripada kita. Jika kita jaga dan selamat, tidaklah dapat murka yang azmat. Nama kita tidaklah lumat, badan kita dapat selamat. Fasal 4. Ayuhai segala raja menteri serta pegawai kanan dan kiri, hendaklah jaga ingatkan negeri, perompak penyamun kampak pencuri. Kehidupan rakyat janganlah lupa, fakir miskin hina dan papa. Jangan sekali tuanan alpa, akhirnya bala datang menerpa. Beberapa negeri terkena bala sebab perbuatan kepala-kepala. Kena perbuatan banyak yang celah, datanglah murka Allah Ta'ala. Jika datang murkanya Tuhan, ahli negerinya tidak ketahuan. Kelakuan seperti binatang dan haiwan, hilanglah malu, hilang bangsawan. Kacaulah negeri, tidak terperi, berdengki-dengkian sama sendiri. Umpat dan puji sehari-hari, kepada raja tidaklah ngeri. Raja pun sudah hilang hebatnya, kepada segala rakyat tenteranya. Sebab kerana lalai alpanya, serta dengan fasik zalimnya.
Asalnya jatuh demikian ini, ilmu dan akal habislah fani. Dibunuh dengan gundik dan bini, nama pun buruk kesana sini. Gundik berbini tiada salah, asalkan jangan lupakan Allah. Mendirikan agama janganlah lelah, barang yang harus perbuatlah. Akan tetapi hendaklah ingat akan segala tentera dan rakyat. Hendaklah jaga segala jahat, supaya kerajaan jangan mudarat. Banyaklah raja sudah terkena, duduk di dalam gundah gulana. Menghukum yang jahat kesini sana, kurangnya tidak mungkin merana. Dibunuh satu kurang sedikit, kemudian yang lain pula membangkit. Ditangkap pula dipesakit sakit, yang lain pula keluar menggigit. Ada yang ditutup di dalam gua, ada yang dihukum dibuang nyawa. Dibuang satu timbullah dua, tanda kejahatan nafsu dan hawa. Jika demikian nyatalah terang, di dalam dunia banyaklah orang. Yang baik itu sangatlah berkurang, yang kebanyakan melalui larang. Sebabnya itu bodoh selama, serta jahil akan agama. Tidak mengaji kepada ulama, di mana kan dapat fikir utama. Jika sekiranya raja menerima, ada juga fikir umpama. Entah pun benar, entah pun cuma, dicubakan perintah dua bersama. Perintah yang lama dikuatkan, tangkap dan buang dijalankan. Perintah yang baru dicubakan, beri agama diajarkan. Tiap-tiap tempat dihantarkan guru, sembahyang mengaji di baru-baru. Milik orang jangan dikaru, pekerjaan syariah jangan keliru. Ajar yang baik diajarkan, halal dan haram dikhabarkan. Murka Allah ditakutkan, balasan syurga dinyatakan. Berbuat baik dipujukkan, berbuat jahat dihinakan. Jalan kehidupan ditunjukkan, berkebun berladang disukakan. Rezeki yang halal diusahakan, dengan belanja dibantukan. Jangan diberi ia penyegan, mencari nafkah, minum dan makan.
Mudah-mudahan berubah perangainya, kerana manusia begitu adatnya, berganti-ganti fi'il lakunya. Dengan beberapa jalan sebabnya, tiliklah edaran dunianya. Zaman dahulu bagaimana khabarnya, zaman sekarang apa rupanya. Lain-lain ilmu kepandaiannya, siasat ini hendaklah cuba kepada segala rakyat dan hamba. Jangan segera tamak dan loba, mengeluarkan hasil bagi ditimba. Nasihat ayahanda, anakanda fikirkan. Khianat syaitan, anakanda jagakan. Orang berakal, anakanda hampirkan. Orang yang jahat, anakanda jauhkan. Setengah orang fikir keliru, tidak mengikut pengajaran guru. Tutur dan kata haru biru, kelakuan seperti hantu pemburu. Tingkah laku tiada kelulu, perkataan kasar keluar selalu. Tidak memikirkan aib dan malu, bencilah orang hilir dan hulu. Itulah orang akalnya kurang, menyangka dirinya pandai seorang. Takabur tidak membilang orang, kesana kemari pergi menggarang. Setengah yang kurang akal dan bahasa, tingkah dan laku rasa syarak dan adat kurang periksa, seperti harimau mengejar rusa. Kesana kemari langgar dan rempuh, apa yang terkena habislah roboh. Sedikit marah hendak melupuh, inilah perbuatan sangat ceroboh. Anakanda jauhkan kelakuan ini, sebab kebencian Tuhan rahmati. Jika dibawa ke sana sini, tidaklah laku satu diwani. Jika memerintah lemah dan lembut, kepada tempat barang yang patut, orang pun banyak suka mengikut. Apa kehendak tidak tersangkut. Jika memerintah dengan cermati, dengan perkataan pasti-pasti, sekalian orang bencilah hati, tiadalah suka berbuat bakti. Inilah nasihat ayahanda nan tuan kepada anakanda muda bangsawan. Nafsu yang jahat hendaklah lawan, supaya anakanda jangan tertawan. Inilah akhir kalam tersurat kepada medan ilmu mesyuarat. Amalkan dia janganlah berat, supaya tertolak segala mudarat.